bila kita tahu bahawa kita dilengkapi dengan sifat-sifat kekurangan, fakirnya, lemahnya, ya, kurangnya. Fakir kita berhajat, ya. Atau agak sikit tentang habis terus. Itu cerita Harun Ar-Rasyid kan. Ditukar kerajaan dia, ditukar dengan seteguk air. Bila dia musafir dengan hulu balang pengiring dia terbabas satu kawasan tak ada air. Dia padang pasir 3 hari tak dapat air tuan. Rasa dia matilah. Ada terbagi untuk dia bangun. Maka Allah nak tunjukkan kuasa besar dia. Dia tak bagi air sikit dia habis terus. Akhirnya datang seorang wali, Allah Ta'ala hantarkan. Dia tanya, alakah hajah? Mau ada hajat apa Amirul Mukminin? Dia kata, itin syai'an minal ma', bawa aku air, aku tak tahan nak mati dah. Kau bagi aku air itu. Kau nak apa aku bagi? Kau nak apa saja, sebut aku bagi. Wali ni kata apa? InsyaAllah. Kau bagi kerajaan kau ke aku gaji kau rakyat. Jam, tak payah tanpa pilihan raya. Ya, apa kata Rashid? Ambillah. Tengok. Air itu boleh tukar dengan raja kerajaan itu. Ambillah, dia kata. Aku tak dapat dimati aku dia. Awal itu pun berdoa dia hentak dengan tumit dia memancar air keluar. Pung. Dia pun assalamualaikum di jalan ni. Dia nak kerajaan kau, biar aku ditukar dengan air. Tengok fakirnya kita, tak ada air, tombang. Ya. Kalau tak ada air, kalau tak ada yang lain lagi. Itulah. Dan ajiz, lemah. Banyak benda yang kita nak tak dapat. Tu seorang waliullah kata, aku kenal Tuhan 2 perkara. Yang aku nak tak dapat, yang aku tak nak aku kena tanggung dah, tahu dah tu. Ada pengurus besar di atas sana, ya. Sakit kita tak nak, susah kita tak nak, problem kita tak nak, tapi apa yang berlaku tu dah dia.